Dengan keluasan 26 kali 80 kaki, luas binaan 3,300 kaki persegi, anda boleh memiliki rumah baru je siap di East 57, Desa Melawati. So di belakang saya ni ada satu rumah di East 57, Desa Melawati, nak dijual. Rumah ni baru je dapat kunci. Kawasan dia memang cantik. Siapa yang cari kawasan yang cozy, tenang, relax dan rumah baru dekat je dengan KL. Nampak tu. Nampak KLCC daripada sana. So, jom saya bawa anda tour rumah di East 57, Desa Melawati. Jom. Okay, ini rumah yang saya nak tunjuk. Okay, so rumah ni dibuka harga pada 2.45 juta. Porch dia sangat besar. Depan ni pun panjang lagi porch dia. Okay, so jom saya bawa anda tour dalam rumah. Wah, tengok. Dia punya porch memang luas, sangat-sangat selesa. Kalau kata nak besarkan lagi dalam rumah, boleh lagi kan tarik ke depan. Kalau kereta banyak ni memang best lah. Okay, so jom kita masuk dalam rumah. Okay, kena buka kasut sebab dia dah cuci. Owner dah sediakan slipper. Nah, pakai. Kamera pun kena pakai. Okay, so pintu dia pun agak besar. So ini masuk. Okay, rumah ni dia 3 tingkat. Kita masuk daripada middle floor, naik atas 1, turun bawah 1. Okay, bila masuk, tangga ke bawah. Ni tangga, ini ruang pergi ke ruang tamu. Okay, kita akan jumpa bilik air dulu. Kat sini, okay, bilik air ni luas, panjang sampai sana shower. Jom masuk tengok. Bilik air dia besar lagi. Ini sini, ada ruang lagi kat sini. Ada ruang shower. So dia bentuk apa ni? Bentuk L. Okay. So dekat sini kita ada lagi satu bilik. Ni ada satu bilik lagi. So ini mungkin boleh jadi bilik tetamu ke, bilik untuk maid ke. Okay. Kita pergi ke ruang tamu. So ini ruang tamu dia. So ruang tamu just nice, sesuai untuk family yang tak besar, tak kecil sangat. Okay. So dekat sini ruang untuk living hall. Dekat sini mungkin ruang untuk dining. Lepas tu dekat sini ruang dry kitchen. Dekat sini semua dry kitchen. Ataupun nak buat dining dekat sini pun boleh. Dan dekat sini wet kitchen. Ni wet kitchen. Memang to be honest, memang dia agak kecil. So siapa yang suka macam minimize punya konsep, ini sesuai lah rumah ni. Okay, dekat sebelah sini, kalau kata anda ada modal lebih sikit, boleh extend buat laundry area. Ini pergi ke parking sana. So dekat sini dia ada tong air yang air hujan. Rain harvest water system. Ini kebanyakan rumah sekarang konsep dia dah ada benda ni lah, mungkin syarat oleh majlis kot. Okay, so sini boleh extend. Rumah ni boleh extend, boleh renovate sebab dia adalah individu title. So yang best lagi pasal rumah ni, jom. Tada! Duduk sini. Nampak KL. So kalau kita buka tingkap ni, kita akan nampak pemandangan Kuala Lumpur yang indah. So kalau malam ni memang best lah view dia malam. Okay. Kita punya lokasi rumah ni pun jauh sikit daripada jalan utama. Dan pintu ni pun dia kedap bunyi. So kalau kita tutup ni, tak bunyi bising sangat. Okay. So kita pergi level bawah dulu sebelum kita naik ke atas. So rumah ni ada berapa bilik? 1, 2, 3, 4, 5 bilik. Rumah ni ada 5 bilik. 5 tambah 1, 5 plus 1. So dekat bawah ni adalah consider family hall. Sini family area. Memang cozy je. And then dekat sini kita ada 2 bilik lagi. Okay, sini sebenarnya bilik orang gaji. Ini bilik pembantu rumah ataupun nak buat bilik store. Ini yang plus 1 tu. And then dekat sini ada bilik air. So sini bilik, ada satu bilik lagi. So ini pun boleh jadi bilik tetamu pun boleh. Dan bilik ni dia ada balcony.
Dia ada balcony. Jom ikut. Balcony dia bersambung dengan living hall, family hall tadi. So nak cantik lagi, boleh tambah awning kat atas ni. Dan kita boleh enjoy view KL City yang indah ni kan. Okay. So jom kita masuk dalam. Baik. Dia bilik comel-comel Okay, dekat sini dia ada toilet. So toilet dalam dia punya water heater dah siap built-in solar water heater dah. Okay. So sini kita ada 2 bilik. So sekarang jom kita naik ke atas sekali. Lagi satu, rumah ni disebabkan dia masuk daripada tingkat tengah, so kita tak rasa tinggi sangat walaupun dia 3 tingkat. Okay, masuk dekat atas. Kita akan nampak dia tulis sini Swiss solar water heater. So kalau kita on, satu rumah air panas dengan solar water pump. So dia pakai water pump, satu rumah air laju. Okay, masuk atas ni, first depan kita akan jumpa satu bilik. Bilik dia agak comel, kecil. Tapi kalau kata ada modal lebih, boleh tarik ke depan. Kelebihan lagi rumah ni, depan kita tak menghadap ke rumah lain. So ada extra privacy dekat situ. So ini ruang dia. Okay. Dan belakang sana adalah bilik air. So tingkat atas ni bilik air dia tak berkongsi. Kalau tengok pada ni, pemaju dah siap bagi cermin. Jarang pemaju bagi cermin. Okay. So dekat sini ada dua bilik lagi. So ini bilik yang kedua. Okay, jom masuk tengok. Ini besar sikit. Kalau tengok duduk tepi tu, yang ni besar sikit. So yang ni besar sikit. Okay, and then dia ada kitchen pula. Dia ada bilik air dekat sini. So bilik air pun dah siap bagi cermin, shower screen dengan solar water heater kat dalam. Okay. So kita pergi ke bilik terakhir, iaitu bilik master bedroom. So sini ada ruang lagi, ada ruang. Ceiling pun agak tinggi yang kat sini. Inilah bilik master bedroom. Okay, duduk bucu sana, tunjuk. Ini bilik master. Ada tengok. Bilik master bagi saya personally memang tak besar sangat. So that's why saya kata rumah ni sesuai untuk orang yang nak minimalis dia punya perabot. Okay, sebelah ni adalah bilik air master. So ada 2 sinki, ada cermin. Dekat sini, jom tengok dia punya ni. Belakang ni, shower dia. Tengok dia punya tempat mandi. Besarnya, saya sukalah yang besar-besar macam ni. Air laju keluar. Lepas tu bilik master, of course. Dia ada view lah. Rumah ni kedudukan dia yang paling tinggi dekat East 57. So view dia memang kita akan nampak view KL. Sana view KL tu. Okay, so ini yang type C tak silap saya. Nanti saya check balik. Yang masuk pada tingkat tengah, naik atas satu turun bawah satu. Kalau tengok yang depan ni pun sama layout dia. Dia ada pelbagai size lah. So nanti saya boleh check lagi view layout yang lain. Okay, so rumah ni freehold individu title, foreigner juga boleh beli if you are foreigner. So baru je dapat kunci last year. So nak dijual pada harga 2.45 juta saja. So siapa minat rumah baru dekat East 57 ni, boleh hubungi saya untuk tengok rumah ni dan jadikan dia milik anda semua. Okay, jumpa lagi house tour seterusnya. Bye.